shoot video macam ni, tak cantik, tak lawa, gelap. Nak cantik, kita buat macam ni. Kita on lampu yang khas untuk video yang cantik macam ni. Set aku tunjuk barang-barang apa yang aku guna. Okay, lampu yang aku pakai tadi, brand dia nama Godox. Model SL60W, 60 watt. Okay, yang di depan ni nama dia diffuser. Okay, ni diffuser. Dua barang ni dibeli berasingan lah. Okay, benda diffuser depan ni, dia boleh buka. Dan function dia adalah untuk diffusekan lampu cahaya yang keluar daripada SL60W ni. Tanpa diffuser ni, shadow dekat muka kita tu nanti dia akan jadi terlampau harsh. So bila ada diffuser, lampu tu elok, shadow tu pun smooth. So jadi video tu akan nampak jadi lawa. Okay, lampu SL60W ni dia main dengan satu color saja, satu temperature saja. Tapi tombol ni adalah untuk laraskan dia punya brightness. Okay, ni aku nak demo apa efek dah bila kita adjust dia punya brightness. Lah ni dia dekat 10%, 30%, 50%. Okay, tu dah nampak macam overexpose dah. So bila kita all the way, contoh kita pergi ke 70%, 70% dah gila-gila overexpose dah. So all the way 100%, jadi macam tu. Dua barang ni hampa boleh tengok dekat link di bio, item nombor 2 dan juga item nombor 3. Item nombor 2 SL60W, item nombor 3 nice photo punya diffuser ni.